Seorang remaja lelaki dikuatiri lemas selepas hilang dihanyutkan ombak kuat ketika mandi bersama ahli keluarganya di Pantai Batu Linting, Kuala Penyu petang semalam. Mangsa dikenali sebagai Jason Alexander Jonathan, 15 tahun, dari kampung Kiawulu, Tuaran. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Chen Pimpio, berkata mangsa mandi bersama ahli keluarga sebelum arus kuat tiba-tiba menariknya ke tengah laut kira-kira jam 5 petang. Menurutnya, adik mangsa cuba membantu menyelamatkan remaja itu namun gagal sebelum mangsa terus dihanyutkan ombak. Adik mangsa yang turut mengalami kecederaan kemudian dibawa ke Hospital Kuala Penyu untuk menerima rawatan. Operasi mencari dan menyelamat kini dijalankan membabitkan Polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, penduduk kampung serta nelayan. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Penyu, Zul Halim Abdin, berkata seorang lagi mangsa berusia 13 tahun berjaya diselamatkan ahli keluarga manakala operasi pencarian terhadap Jason masih diteruskan.